Kecederaan pemain sensasi JDT cukup dirasai oleh kalangan penyokong setia Harimau Selatan ketika ini. Apatah lagi JDT menghadapi perlawanan getih dalam saingan domestik mahupun antar negara. Skuad Johor Darul Tazim JDT bakal beraksi tanpa hikmat pemain sayap lincah, Arif Aiman Hanapi dalam beberapa perlawanan penting domestik dan Asia selepas pemain itu mengalami kecederaan ketika aksi menentang Nepal baru-baru ini dalam saingan kelayakan Piala Asia 2027. Arif Aiman terpaksa dikeluarkan lebih awal dalam kemenangan skuad Harimau Malaya 1-0 ke atas Nepal di gelanggang keramat pasukan kebangsaan. Perkara itu disahkan oleh pengendali Harimau Selatan, Hesko Munoz, yang memaklumkan bahawa Arif Aiman perlu direhatkan buat sementara waktu sehingga proses pemulihannya selesai. Kecederaan itu dijangka menyebabkan Arif Aiman terlepas dua perlawanan terdekat termasuk aksi penting menentang Melbourne City FC dalam saingan Liga Juara-Juara AFC Elite Akli pada 25 November. Diikuti perlawanan separuh akhir Piala FA menentang Kuching City FC di Stadium Sultan Ibrahim SSI, Iskandar Puteri, Johor hanya 4 hari kemudian. Ketiadaan tonggak berusia 23 tahun itu pasti dirasai, namun JDT dilihat tidak berdepan masalah besar kerana memiliki beberapa pemain berkualiti sebagai pengganti. Antara nama yang disebut-sebut untuk mengisi kekosongan tersebut ialah bekas pemain Sri Pahang FC, Manuel Hidalgo serta pemain berpengalaman, Samu Castilejo. Namun berdasarkan prestasi semasa, Hidalgo dilihat sebagai calon paling sesuai untuk mengisi posisi sayap kanan. Hidalgo ketika ini mempamerkan aksi meyakinkan, manakala Castilejo dilaporkan masih bergelut dengan konsistensi prestasi. Hidalgo bukanlah nama asing dalam sistem JDT dan sudah pernah diberi peluang beraksi sebanyak 11 kali bersama skuad utama. Sepanjang penampilan tersebut, pemain sayap berusia 26 tahun itu berjaya menjaringkan 3 gol dan mencipta 4 bantuan gol, satu rekod yang dianggap cukup positif bagi pemain yang masih mencari tempat tetap dalam kesebelasan utama. Berketinggian 1.74 meter, Hidalgo turut mempunyai motivasi tinggi untuk membuktikan dirinya, lebih-lebih lagi ketika dia bebas daripada segala masalah kecederaan. Faktor usia yang lebih muda berbanding Castilejo turut memberi kelebihan kepadanya untuk tampil lebih konsisten sepanjang jadual padat JDT. Dengan pengalaman luas dalam saingan Liga Malaysia serta prestasi semasa yang memberangsangkan, Hidalgo dilihat sebagai pilihan paling ideal untuk menggalas tugas besar menggantikan Arif Aiman. Buat JDT, kehilangan Arif Aiman merupakan cabaran besar, namun dengan adanya skuad depth yang dimiliki, Harimau Selatan dijangka mampu mengekalkan prestasi cemerlang dalam misi mereka di pentas domestik dan Asia. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.